Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk anggaran masa. Sebelum tu, mari kita lihat apa itu anggaran masa. Baik, maksud anggaran masa ialah kamu perlu meneka. Okey, meneka apa? Meneka jawapan yang betul. Bukan saja-saja teka. Okey. Anggaran masa juga membawa maksud kita tidak perlu mendapat jawapan yang tepat. Okey. Anggaran masa juga boleh dikatakan ialah kita perlu memberi jawapan yang paling hampir. Anggaran masa juga boleh membawa maksud jawapan lebih kurang ataupun di antara. Kita tidak memberi jawapan dalam nombor yang betul-betul lah. Maksudnya jawapan tu lebih kurang, hampir-hampir, macam tu. Tapi dengan bersesuaian, jawapan perlulah bersesuaian dengan soalan. Okey, untuk mengukuhkan pemahaman, mari kita lihat soalan. Jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam. Berapakah anggaran masa untuk sampai ke Melaka? Okey, kita tengok kat sini, kereta bergerak 100 km selama 1 jam. Melaka tak sampai 100 km, jadi dia kurang daripada 100 km. Jadi, jawapan kita akan beri anggaran masa perjalanan ke Melaka ialah kurang daripada 1 jam. Baik. Seterusnya, berapakah anggaran masa untuk sampai ke Muar? Muar, kat sini dia tulis 138 km. Sedangkan 100 km sama dengan 1 jam. Jadi, dia akan bergerak ke Muar, dia lebih 38 km kat sini. Jadi, maksudnya, bila dah terlebih sikit, dia akan jadi lebih daripada 1 jam lah. Jadi jawapan kita akan beri anggaran masa lebih dari 1 jam. Kita akan sebut lebih. Nampak tak? Okey, jadi tengok yang lain. Dia kata berapakah anggaran masa untuk sampai ke Batu Pahat pula? Batu Pahat 200 km. Jadi 100 km 1 jam. Bila Batu Pahat, dia akan jadi 2 kali ganda. 100 km 1 jam, 1 kali 1 jam. Jadi anggaran masa lebih kurang 2 jam. Ini cara untuk kita tulis. Nampak tak? Jadi kita tidak memberi jawapan tu hanya nombor semata-mata, tapi kita akan masukkan anggaran masa lebih kurang, di antara, kurang daripada, lebih daripada. Itu cara untuk kita beri jawapan dalam tajuk anggaran masa. Dan sekiranya dimintakan anggarkan masa tu. Anggaran masa. Okey? Kita tengok soalan lain. Baik, dekat sini dia kata anggarkan masa untuk melabel 250 botol sos cili. Diberi kunci kata kunci 30 minit sama dengan 60 botol. Kat sini 30 minit dia dapat buat 60 botol dia label. Jadi kalau dia nak 250, kamu perlu tambah sehingga 250 botol. Jadi kita tambah 60 botol 30 minit. Tambah lagi ni sudah. Tambah 60 botol lagi. Kat sini dah jadi 120 kan. 60 tambah 60, 120 botol 30 minit. Tambah lagi 60, dia akan kat sini jadi 180 botol. Dah 30 minit kat sini. Tambah lagi. Tak dapat, tak cukup lagi 250. Kat sini kita akan dapat 240 botol. Dia nak 250. Jadi kita akan tambah lagi sepatutnya 10. Jadi 10 ni berapa? Kan? Kita kira ni. Ni dah cukup 30 minit. 30 tambah 30 tambah 30 ni dah jadi 120 minit. Jadi jawapannya macam mana kita nak tulis? Yang asal dia ialah kalau 60 botol, kat sini jawapan akan jadi 30 minit. Tapi kita ambil yang separuh ni je, maknanya sampai sini saja. Daripada sini ni kita ambil sampai sini saja, kita tambahkan. Yang ini kita tak tahu, jadi kita akan ambil jawapan, kita akan tulis anggaran masa lebih dari 120 minit. Ini dia, lebih dari 120 minit. Itu saja.